sebab dia pregnant ni kerana nak pergi umrah. Ibu Hajar nak mengerjakan umrah. Mutawif tu tanya, bila saya tahu puan dah period, belum, saya dah lewat dah ni 7 hari. So Mutawif tu dia macam ada insting, dia kata saya tak nak bagi puan ubat, lebih baik puan beli UPT tu, check test UPT tu subuh esok sebelum pergi sekolah tu. Saya check tiba-tiba naik double. Tak tahu nak cakap macam mana. Masa tu sebab saya tak ada, dia pergi typing. Saya seorang-seorang. Lepas tu esoknya saya ambil referral letter. Dia dah kata memang ada positif. Ada satu lah. Kat dengan doktor, saya nak naik flight ni minggu depan, saya nak pergi umrah. Doktor kata pergi silakan, tak ada apa-apa halangan pun. Doktor kata minta ubat cucuk kuatkan rahim. Sampai kat sana alhamdulillah Allah mudahkan. Habis je buka umrah sampai di Madinah, saya rasa macam mabuk tu datang tak larat sangat. Sampailah balik Malaysia. Dan saya pregnant tu memang saya minum susu FT tu sebelum pergi sekolah. Tak sempat habis 1 jar tu. Jadi dia dah pregnant. So saya ada masalah dengan doktor dan doktor kata habiskan je. Ya, betul. Dan saya balik pada umrah tu baru saya konsum FT Mama. Sepanjang kehamilan tu memang FT Mama saja. Alhamdulillah. Sepanjang saya hamil tu HB okey, mana semua tak adalah. Cuma berat badannya yang last trimester tu memang naik mendadak lah sebab baby dah besar. Betul. Sebab panjang 38 minggu masa scan, doktor expect 3.06, sekali lahir 3.6564. Agak semangat tu, alhamdulillah. Hikayat dia juga ni.